Dapur menyala, bau pun menggoda. Hari ini kita masak ketam rebus sambal kicap. Mesti korang tertanya-tanya manalah nak dapatkan ketam malam-malam macam ni kan. Saya senang je korang. Tekan-tekan dah sampai depan rumah. Amboi, kau main happy lagi kau Dah ada dekat depan mata tu. Jangan malas-malas untuk cuci ketam tu ya. Nak cuci ketam ni kena hati-hati korang. Sebab dia ada tajam-tajam. Amboi, bukan main serius lagi kat all muka tu. Putus cinta ke? Dah siap cuci ketam tu, masukkanlah ketam tu ke dalam periuk. Masukkanlah satu persatu, ikut tahap kesabaran korang. Kalau saya ni sabar tahap yang paling sabar, kena masukkan satu-satu. Masukkanlah satu persatu. Kemain seronok lagi. Ya Allah, hidup lagi ketam ni rupanya. Hidup lagi. So, apa lagi kita rebuslah dia. So, dalam rebusan tu saya akan letak perasa. Perasa yang pertama adalah cinta. Yang kedua adalah sayang. Sementara nak tunggu ketam tu masak, kita ambil lah kita punya sambal kicap. Perempuan dengan mencuci tak boleh dipisahkan. Rasa ketam ni dah masak dah. Bila kau dah nampak makanan kegemaran kau depan mata, bukan main suka lagi kau. Makanan pun dah siap. Inilah dia ketam rebus sambal kicap. So sebelum makan kita baca doa dulu dan kita menikmati dulu makanan kita ya. Okey korang tengoklah dulu saya makan tau. Okey, kita dah berada di penghujung konten. Mencari ikan di tepi perigi. Okey korang, jumpa lagi. Bye.